Satu Terbaik FC dan sebagainya. Baik Ban, mereka sudah pun masuk sekarang ni ke dalam padang untuk memulakan upacara. Orang kata perlawanan yang cukup penting, yang cukup bermakna. Saya persembahkan kepada anda kedua-dua pasukan juara finalis Liga MYS musim ketiga, Sultan Tabra FC dan juga AS Johor Bahru FC. Baiklah, mereka akan mulakan sepak mula sebentar saja lagi Ban. Sama-sama kita menyaksikan debaran yang cukup penting di antara kedua pasukan ini. Kedua pasukan, dan sekarang ini kita lihat AS Johor Bahru mendekati gawang gol, melakukan percubaan yang pertama di tepis di situ. Dan terus saja dikeluarkan. Sebab kadang-kadang peluang tu hanya datang sekali. Dan sekali percubaan di tepis keluar. Terlalu tinggi. Jim King kembali sama ada beliau ni minat kepada Neymar ataupun Finding Nemo sebelum ni. Saya pun tak pastilah. Jaringan yang berjaya didangkap situ oleh Wan Ruha. Wan sekarang ni kita perhatikan, bola sekarang berlega-lega di kawasan gol AS Johor Bahru. Amir Jemokin, satu percubaan yang terkena bala. Hampir saja bernasib baik bersedia untuk naik ke bahagian tengah pada waktu ini. Oschok keluarkan bola daripada posisi berbahaya daripada Satu Terbaik FC. Kidoski terus saja ke bahagian tengah menantikan whistle penamat untuk separuh masa yang pertama ini. Ryun Shu terus saja mengawal bola 1 lawan 1 sekarang ni Pan. Cukup penting untuk saksikan sebelum bernama untuk separuh masa yang pertama. Ryun Shu, kali kita pasti 1 lawan 1 adalah cabaran yang mudah untuk AS Johor Bahru sebelum menutup separuh masa yang pertama. Dan kita saksikan sudah pun bermula untuk separuh masa yang kedua dengan skor sekarang ini 0-1 di antara Sultan Tabra FC dan juga AS Johor Bahru FC. Itu untuk menutup ruang supaya Sultan Tabra FC tidak dapat untuk melalukan bola itu ataupun melorongkan bola itu dengan mudah. Jadi pastinya Sultan Tabra FC, kita lihat bahawa percubaan yang dilakukan oleh AS Johor Bahru satu sekarang ini melalui Kiroski, terus saja ke bahagian tengah. Terkena palang terlampau tinggi pula Johor Bahru. Percubaan yang Sultan Tabra FC kena pandang serius sebenarnya, sebab sekali AS Johor Bahru datang. Kita lihat sekali lagi percubaan yang seterusnya. Ryun Shu di bahagian tengah, terus saja ditendang. Adakah di kiri tu sebenarnya? Lorongan yang cantik terus saja masuk untuk AS Johor Bahru mendapatkan gol keduanya Ban. Datang sekarang ni Nakizu di bahagian tengah dengan Finest Nimar. Terus sekarang datang untuk Osco melakukan tepisan yang cukup baik pada waktu ini. Melalui Osco ke bahagian tengah mencari Ryun Shu. Terlepas dikeluarkan di situ oleh Sultan Tabra FC. Kidoski terus saja percubaan dia. Jaringan paling cantik berhasil di pelayanan akhir Liga MYS musim ketiga daripada Kidoski itu tadi. Untuk menjadi pasukan seterusnya mencipta rekod hat-trick kekalahan dalam pentas akhir kejohanan MYS bus ini. Datang pula sekali lagi dengan jaringan pertama yang dibuat oleh Sultan Tabra ST pada jam 10.13 malam pada hari ini. Kembali semula ke bahagian tengah ini, mendapatkan Kidoski. Kidoski menolak bola untuk memberikan kepada Finest Nima, namun ada Nakizu. Kidoski masuk ke bahagian tengah. Dia membiarkan pada Ryun Shu sekarang ni, membuka ruang untuk Ryun Shu mencari gol yang keempat. Dia menarik sebelum bola itu ditampan keluar di situ oleh Sultan Tabra FC. Muncul ada dua pemain pertahanan. Ya, betul. Merebut peluang itu, tetapi berjaya pula pasukan pertahanan yang lain menggantikan tempat penjaga gol yang ketinggalan. Tetapi kita lihat sekarang ini dikeluarkan oleh penjaga gol Sultan Tabra FC. AS Johor Bahru datang lagi dan lagi Betul. Diberikan pada Kidoski ke bahagian tengah percubaan. Ditapis keluar lagi.
Penjaga gol. Ada Aris Duai, terus saja lambungan. Hampir saja. Juga Serantisco menghalang dia. Baik kawalan bola yang ditunjukkan oleh Ryun Shu pada ketika ini. AS Johor Bahru pastinya tidak mahu memberikan bola yang mudah kepada Southampton FC. Terus saja lambungan ke bahagian bawah mencari Kidoski yang tidak dikawal oleh sesiapa pun. Minit ke-93 semakin menghampiri sekarang ini. Kidoski menyentuh bola itu. Ruang yang semakin terbuka sekarang ini. Amir Jimot King antara yang hampirinya oleh Southampton FC untuk menghalangnya. Kidoski ke bahagian tengah. Percubaan yang melalui saja. Hampir saja. Please give me Robux. Rio sekarang ini paling menghampiri Wan Ruha. Terlalu keluar. Tiba-tiba saja memegang bola dan sekarang ini bola yang mudah saja masuk. Sekarang tidak masuk. Dan itu dia pengesan. Jaringan yang kedua. Kesilapan yang kita tak mahukan sebenarnya. Betul. Walaupun mereka berada di dalam keadaan yang selesa, tetapi tak boleh selesa dan meninggalkan sahaja gawang gol begitu sahaja. Wahai penjaga gol AS Johor Bahru, ditunjukkan oleh AS Johor Bahru punya penjaga gol tadi. Namun sekarang ini datang pula AS Johor Bahru, cuba untuk melakukan satu jaringan dan percubaan bola semula. Jaringan keempat untuk AS Johor Bahru FC. Tengah-tengah padang. Baiklah, saya kira depan itu saja untuk perlawanan di antara Southampton FC dan AS Johor Bahru FC. 2-4. Dengan betul ini saudara Mer katakan tadi kan. maka boleh kita katakan juara bagi Liga MYS musim ketiga adalah AS Johor Bahru FC menewaskan Southampton FC dan